Alright guys, so aku dah sampai kedai restoran Azhar Maju. Best nasi kandar dekat area Kota Warisan. Sebab tadi aku lepak putar rambut kan, baru putar rambut. Diorang kata air fresh orange kat sini paling sedap gila kau-kau punya. So apa lagi, kita pun try lah. Tengok macam mana. Mantap. Tak kadinya, kita terus pergi. Let's go. Kita try tengok macam mana, padu tak padu. Alright, so kita dah beli. Kita pergi kat dia orang tengok macam mana. On tak on. Let's go. Kalau kau macam panas juga hari ni. Kau-kau lah. So, kita balik ke bis. Aku ajak dia orang pergi, dia orang tak nak. Si Aslam tak nak, dia mengantuk. So tak apa lah. Sambil-sambil tu aku tadi ada pergi kedai kedai ikan, beli makanan ikan sikit. Tak tahu okey tak. Ni nampak tak? Kita cari makanan untuk ikan bottom ya. Alright, so memang panas gila kan. Dia orang tengah ada kat barber tu. Nanti tengoklah macam mana kalau sempat. Kita minum try. Sedap sangat ke? Kita test. Kalau sedap kita kata sedap. Kalau tak sedap macam mana kan? Tak adalah lah. Ini dekat area Kota Warisan. Nak kata jauh tak jauh, nak kata dekat tak dekat lah. Semata daripada rumah ke sini struggle lah. Tapi tak apa, kita cuba. So tengok macam nanti. Oh, sebelum tu aku nak beritahu air dia ni, harga dia kalau minum situ lebih kurang RM5.50. Air fresh orange. Tadi aku kira bawa balik lah, kira tapau lah kan. Kena dalam RM11.65 lah, korang kira lah. Aku beli dua. Satu takut tak cukup. So beli dua. Kita bagi ada orang minum sikit kan lagi. Tapi sebenarnya panas-panas ni dapat fresh orange memang cun. So let's go lah. Korang jangan lupa like. Kalau korang rasa korang pernah try air dekat situ, korang boleh komen. Ataupun korang boleh cakap kat mana lagi tempat lain yang aku boleh pergi. Tapi aku belum review lagi, tunggu nanti. Mantap. Alright, so kita dah sampai. Tengok macam mana. Abang rasa lagi? Awak konten ni? Okay, so kita dah sampai kat diorang. Tengok macam mana, sedap sangat ke? Okay, nah. Jangan tak sedap bang. Tolong bang. Tak sedap tapi warnanya macam diorang kata sedap. Kita tengok macam mana. Kita pantang kalau just orange yang sedap-sedap ni. Tak boleh. Kalau sedap kita tengok sedap-sedap. Tak ada memang dapat dah. Sedap lah. So ini bukan paid review. Ini kita try. Okay, Azhar Maju best nasi kandar. Kita try. Sedap je. Bismillah. Sedap. Serius. Agaklah sedap ke cakap sedap, tapi dia sedap. Sekejap. Dia rasa atas. Okey. Dia orang kata rasa atas lah sebab takut gula dah bawa kita rasa atas. Sedap weh. Sedap. Memang sedap. Macam mana kau tahu, Red? Macam mana kau tahu? Dia belum nak tadi minum aku try rasa. Otak ni. Orang dah nak kau kan. Nak tidur kan. Minum kan terus tegah terus nak pergi main bola habis semula lah. Relax lah. Dia tak ayam. Sedap gila. Dia punya rasa kan, masam tu ada, manis tu ada. Dia rasa fresh lah, bukan rasa kodil ke apa kan. Belas-belas atas ni pun dia dah wow. Bawah tak lagi kan. Kita dah bawa sama sekata. Terbaik lah. So kalau korang nak cari fresh orange, korang boleh try sini. Ni bukan paid review. Ni sebab dia orang kata aku ajak dia orang teman. Semua tak boleh pakai. Sudah aku pergi sendiri tak apa. Dua aku beli. Takut kalau sedap lagi tak puas lah, nak pergi sana semata jauh. So kita try. Ni mantap. Jangan lupa like, jangan lupa komen bawah. Mantap. So dengan ini Azekun mengumumkan fresh orange top 1 ranking untuk kali ini. Azhar Maju. Azhar Maju bang. Ini sedap siut. Korang kena try lah. Fresh orange lah. Island aku tak pasti, tapi fresh orange memang kau lah. Okay, memang kau gila lah. Kau tak teman aku tak teman aku. Kau malas tak sedap sikit aja. Tak apa lah. Memang sedap aja. Tak dapat lah, tak teman aku tak apa. Tak apa lah, ajak teman tak nak.
Yang sedap gila. Wah. Yang sedap. Kita ayam satu lagi. Sama. Jom buka. Cucuk. Nanti punya atas tu. Sini ni. Macam mana? Biar orang padu kan. Dia macam kau tengok macam orang-orang ni macam ada tau. Macam nampak macam sedap-sedap dia. Gila ni. Tak nampak. Bapak. Sedap siap. Cuba tu rasa. Macam mana rasa? Try. PG ada ni. Enggak apa? Fresh. Fresh dah. Kau tahu ke weh? Sedap gila. Mantap. Tak rasa tu. Rasa. Sedap lah. Kau pernah pergi sana? Tak, aku rasa kat alam tadi. Oh, sedap. Rasa je sini. Kau dah rasa lah? Dah. Ni, dia pergi tadi. Habis aku orang main aku ajak situ macam fresh orange. Kau dah tak teman aku. Santai lah, tapi sedap kan. Kau tak teman aku. Aku bagi kau review. Dia tak nak teman aku pergi seorang. Tapi sedap. Mantap. Tak sedap memang aku. Okey, tadi aku try yang pertama, kita try yang kedua. Mampus lah, cocok. Yang kedua ini yang kedua baru lagi. Kau rasa sama kali kan? Dia punya rasa tak lari lah. Dia ada sikit beza lah. Tapi yang pertama tadi lagi piau. Ini pun sedap tak? Boleh tahan. Boleh lah. Ini aku tak. Tadi ada dah goncang kan. Okey lah, sedap. Dia punya oren ni oren okey lah. Mantap lah. Ui. Alright guys, so dekat sini aku bagilah korang dia punya location kan. Korang boleh type je Azhar Maju. Dia ada dekat Kota Warisan. Tepi jalan besar ni, tepi macam highway ni kan. Taklah highway sangat. Dia dekat je dengan Kik Mall. Kik Mall sebelah sini, dia sebelah sana. Bawah tu ada macam flyover kan. Korang kalau daripada Putrajaya boleh masuk sini, ataupun daripada KLIA dia akan belok ke kiri lah. Ni kedai dia. Dia ada macam-macam lah makanan. Tapi aku tak nak cerita pasal makanan untuk kali ni. Yang ini kita target air fresh orange padu. Harga dia RM5.50. Tapi kalau beli dua RM11.65. Tak tahu lah, mungkin ada tax ke apa kan. Tapi rasa dia memang padu lah. Dua-dua air tu rasa lebih kurang lah. Memang sedap lah. Aku beli bungkus je. Aku tak minum situ sebab saja nak try. Dua orang kata sedap kan. So kita pergi. Waktu panas-panas memang ngam. So gitulah kira-kira. Kalau kau rasa semat video ni, boleh komen, boleh like. Mantap. Boleh lah try kan.